Tu dia. Okey. Hari ni Makcik Ibun nak kongsi pasal Makcik Ibun dah terim beberapa hari ni menerim pokok bougainvillea. Sebab dah merambat sangat dah. Orang kata dah mabuk daun, dah mabuk bunga. Jadi kena setting balik dia sebagai bonsai yang comel, yang kemas dan yang cantik. Jom bersama Makcik Ibun. Jom. Ni kita kena pruning. Itu buat pencantasan. Cantas balik sebab dia dah merimbun sangat dah sebenarnya. Dah sampai ke bawah dah tangkai-tangkai dia. Jadi kita buat pruning. Makcik Kebun panjat ni, panjat pakai tangga sebab pendek. Lepas tu tumbangkan dia supaya kita ni tak cukup tinggi. Walaupun naik tangga tak cukup tinggi, tapi kita tumbangkan dia macam ni supaya yang belah atas tu kita boleh setting shape dia balik kan. Jadi kita pusingkan balik yang perlu dipotong-potong, yang perlu diikat dengan zip tie je. Dengan tu supaya dia bentukkan dia bulat semula. Jadi macam ni. Tada! Kan dah macam tu cantik. Nanti dia bila dia berbunga, bunga dia nampak jelas. Tak adalah merambai-rambai gitu kan. Alhamdulillah, syukur.